Ini Naim. Hari ni Ellie nak ajar Naim untuk buat double backflip di atas trampolin. Mesti korang ingat semua budak pakor ni boleh main trampolin. Ya betul, tapi tak semualah. So untuk first step, Ellie nak uji backflip Naim sama ada lepas untuk double back ataupun tidak. Nampaknya memang banyak kali take lah Naim buat backflip tapi tak lepas-lepas untuk masuk double back. First step pun tak lepas. Malas aku. So kita sambung balik dengan tips kedua. First korang kena tarik dan tap. Let's go. So ini ialah tips dari Ellie. Takkanlah bagi tips lebih-lebih kan, diorang ni budak pakor kot. So apa lagi, Ellie biar ada confident and commit terus. Let's go. Semudah itu je nak buat double back. So kalau korang rasa double back ni senang, korang boleh komen trik apa yang korang nak Ellie ajar lepas ni.